Hai semua, pernah tak anda terfikir, kenapa ya kita tak cakap terus terang je? Kenapa kena berlapik-lapik? Hari ni kita akan bongkar satu rahsia besar dalam perbualan, iaitu apa yang kita panggil model kesantunan. Okey, jom kita mulakan. Fikirkan pasal ni. Ada banyak peraturan dalam perbualan kita kan? Peraturan yang tak pernah pun diajar kat sekolah, tapi macam semua orang tahu. Pelik kan? Cuba fikir balik. Kenapa kita tak terus je cakap, tolong saya atau pinjam duit? Kenapa kita mesti mulakan dengan ayat macam, maaf ganggu, saya ada masalah sikit ni. Kenapa perlu ada tarian bahasa yang macam ni? Okey, tengok ni. Sebelah kiri, permintaannya direct, ringkas, senang. Tapi tengok yang sebelah kanan pula. Ayatnya jadi makin panjang, makin berbelit-belit. Kenapa kita sanggup buat macam tu? Kenapa kita lebih suka cakap, boleh tak agaknya kalau awak tolong saya, daripada terus cakap, tolong saya? Sebenarnya ini bukan pasal adab semata-mata tau. Ada sebab sosial yang sangat-sangat penting di sebaliknya. Jadi, tarian bahasa yang nampak macam licih ni sebenarnya ada sebab dan logik dia. Dan, para pakar bahasa ada nama khas untuk benda ni. Inilah yang kita nak rungkai sama-sama hari ni. Okey, jom kita pecahkan kod di sebalik cara kita bercakap setiap hari. Inilah dia, dunia model kesantunan. Jadi, apa benda model kesantunan ni sebenarnya? Senang cerita, ia macam satu blueprint atau peta yang tolong kita faham strategi-strategi tersembunyi dalam perbualan. Ia terangkan macam mana kita pilih perkataan untuk tunjuk hormat dan yang paling penting, untuk elak daripada buat orang lain terasa hati. Atau nak lagi senang faham, inilah sains di sebalik cara untuk tak jadi orang yang kurang ajar. Serius, ia bukan setakat pasal budi bahasa yang mak ayah kita ajar, tapi ia sebenarnya satu sistem psikologi yang sangat menarik. Dan inilah dia, kuncinya. Kunci kepada semua teori ni. Tiang seri dia adalah satu konsep yang kita semua memang dah biasa dengar. Tapi, maknanya jauh lebih dalam daripada yang kita sangka. Konsep itu ialah air muka. Okey, air muka. Apa benda sebenarnya tu? Dalam teori kesantunan ni, ia sebenarnya merujuk kepada dua keinginan asas yang ada dalam diri setiap manusia. Dua-dua ni sangat penting. Baik, air muka ni ada dua jenis. Pertama, kita panggil muka positif. Ini adalah keinginan kita untuk rasa disukai, diterima dan dihargai. Contohnya, bila kawan puji baju baru kita, wah lawanya baju kau. Masa tu, muka positif kita kembang setaman. Kita rasa happy. Yang kedua pula, muka negatif. Ini bukan benda jahat tau. Ia cuma bermaksud keinginan kita untuk bebas. Tak nak diganggu dan tak nak orang lain arah-arah kita. Jadi, bila ada orang cakap, maaf ya, ganggu sekejap, sebenarnya dia tengah jaga muka negatif kita. Dia hormat hak kita untuk tak diganggu. Jadi inilah dia the main point. Setiap kali kita berbual, ia sebenarnya macam satu balancing act. Kita sentiasa cuba seimbangkan antara nak orang suka kita, muka positif, dengan tak nak orang kacau kita, muka negatif. Dan bahasa yang sopan itulah alat utama kita untuk main permainan ni. Teori ni mungkin bunyi macam complicated sikit kan? Tapi sebenarnya kita guna benda ni setiap hari kat mana-mana je. Jom kita tengok macam mana permainan jaga air muka ni berfungsi dalam dunia sebenar. Percayalah, benda ni ada di sekeliling kita. Fikirkan, dari cara jurujual layan pelanggan, cara doktor cakap dengan pesakit, sampailah cara kita nak minta tolong daripada pasangan kita. Tak kiralah kat dalam meeting yang tegang atau masa tengah makan malam dengan keluarga, pertaruhannya tetap sama. Kejayaan kita berkomunikasi tu bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan kita menjaga air muka semua orang. Kita ambil satu contoh paling senang, dunia korporat. Kat sini, jaga air muka tu bukan lagi pasal adab semata-mata. Ia dah jadi satu strategi bisnes yang risikonya sangat tinggi. Silap cakap sikit je, boleh rugi berjuta-juta ringgit, boleh hancurkan hubungan bisnes bertahun-tahun, ataupun boleh tamatkan karier seseorang. Seram kan? Okey, lepas kita dah faham semua ni, kita sampai pada satu soalan yang paling penting. Bila kita bercakap, apa sebenarnya kerja yang perkataan kita tengah buat? Dan inilah jawapannya. Inilah kesimpulan paling besar. Bersikap santun tu bukan sekadar nak jadi baik atau nak hias percakapan. Tak, ia sebenarnya adalah superpower sosial kita. Alat paling canggih yang kita ada untuk bina hubungan, untuk redakan keadaan yang tegang dan paling penting, untuk dapatkan apa yang kita nak tanpa cari gaduh.
Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu cabaran. Lepas ni, setiap kali anda nak bercakap dengan seseorang, cuba jadi detektif kesantunan sekejap. Sebelum cakap, tanya diri sendiri. Okey, apa yang aku nak minta ni, ada tak ia mengancam muka positif atau muka negatif dia? Dan, macam mana aku boleh susun ayat aku untuk jaga kedua-dua muka dia? Kalau anda mula buat macam ni, percayalah, ia bukan setakat akan jadikan anda komunikator yang lebih hebat, tapi ia betul-betul boleh ubah cara anda berhubung dengan semua orang di sekeliling anda.